Kalau korang jenis yang suka running ataupun hiking, yang ini adalah bag yang korang kena beli sebab dia boleh tahan air. Dan juga ada kompartmen belakang ni untuk korang letakkan handphone. Kat belakang ni korang letak lebih banyak barang pun boleh. Yang ini adalah running bag ataupun korang nak buat pergi hiking pun boleh, disebabkan oleh korang boleh letak pelbagai banyak barang kat sini. Macam aku cakap tadi, aku boleh letakkan air kat sini. Nampak dia ada poket kat sini, korang boleh letakkan air. Belah kiri ni pula dia ada zip kat sini, korang boleh letakkan handphone. Yang ini adalah iPhone 16 Pro. Boleh saja masuk kat sini. iPhone 70 pun tak ada masalah. Zip saja. Kat belakang ni pun dia ada kompartmen. Kalau korang nak letakkan korang punya power bank, kunci kereta ataupun dompet, semua boleh. Belah sini pula dia ada adjustable. Kalau korang klik, korang boleh adjust sampai dia ketat macam ni. Nampak? Boleh ketat. Belah kanan ni pun boleh adjust sampai ketat. Belah kiri ni pun boleh adjust sampai ketat juga. Memang sangat-sangat selesa bila aku pakai dekat badan aku ni. Korang jangan risau kalau dia panas, sebab yang ini dia honeycomb breathable mesh kat belakang ni, dekat dia punya bahu ni. Nampak? Semuanya breathable dan juga honeycomb mesh. Macam aku cakap tadi, belakang ni dia ada kompartmen, tapi dia ada dua kompartmen sebenarnya belakang ni. Ini nombor 1 dan ini adalah nombor 2. Nombor 1 ni aku dah letakkan aku punya power bank dan juga kunci kereta semua pun muat lagi. So kalau korang nak letak baju spare pun boleh juga dalam ni. Dan kepada korang yang suka lari malam, korang jangan risau sebab dia banyak reflektor. Ini belakang, yang ini depan, kiri dan kanan. Dekat tempat adjustable ni pun masih ada lagi reflektor. Jaket running ni memang sangat berguna kalau korang pakai. Tak adalah menggelebih-gelebih lagi kalau korang letak barang dekat poket korang ni. Walaupun barang banyak, dia masih selesa lagi. Nampak? Ada power bank, ada beg dompet aku semua, air, handphone semua. Memang rasa selesa lagi. Yang aku pakai ni adalah colour hijau dan ada banyak lagi colour dekat link bawah tu. Jadi kepada korang yang suka bawa barang banyak-banyak, bawa air dan sebagainya, korang kena belilah jaket ni. Link aku dah sediakan kat bawah ni. Jangan lupa follow, like, comment dan share. Semak. Oh, selesa pun selesa.